berdasarkan hadis-hadis ini, kebanyakan yang disebut saat ni, ramai ulama membuat keputusan bahawa gambar, patung, ataupun gambar bernyawa, benda yang bernyawa haram dibuat. Dilukis ke ataupun dibuat dalam bentuk lain ke haram. Berdasarkan hadis-hadis ni lah. Kecuali ada tadi tu. Illa ma kana raqman fi thawbin. Illa raqman fi thawbin tadi. Kecuali yang merupakan rakaman ataupun gambar pada kain. Pada kain ataupun pada kertas. Hak tu dikecualikan. Daripada hadis tu, di sini tidak apa jelas dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam Tirmizi, dalam gapo banyak. Dengan lebih jelas lagi, hak tu dikecualikan. Tak apa. Walaupun gambar yang bernyawa. Walaupun gambar yang bernyawa. Hak lukis atas kertas ataupun atas kain. Hak tu berdasarkan hadis tu, ulama-ulama yang kata boleh tu, itulah alasan dia pegang hak tu. Dan hak ni, hak kata tak boleh ni, dia pakai dengan makna lagu lain. Dia pakai dengan makna lagu lain. Satunya surah dan timsal dalam bahasa Arab boleh dengan makna patung. Patung ni hak tokoh lah. Tetapi kalau kita tengok hadis-hadis ni, kebanyakannya bukan hak tokoh tu. Tetapi hak ada di kain lah, dilansir apa semua tadi tu. Apa makna kecuali hak ada di kain? Mereka faham, orang-orang yang mengatakan boleh gambar-gambar tadi, yang bernyawa pun, ni suatu ketika dahulu. Suatu peringkat memang tak boleh. Pada kain, pada kertas, pada gapo pun, asalkan gambar hak bernyawa tak boleh. Tapi lepas pada tu, dia boleh. Sebab tidak ada makna kalau mula-mula dikecualikan, kecuali dulu lagi. Lepas pada tu tak boleh pula. Dikecualikan itu setelah tidak boleh lah. Hak tidak boleh tu sebelum. Daripada situlah orang-orang yang mengatakan boleh gambar biasa ni lah. Hak pada kertas ke, ataupun pada apa ni, kain ke, tak apa. Walaupun yang bernyawa. Sebab kalau yang tidak bernyawa, memang boleh. Nak kecuali buat apa, daripada awal lagi boleh. Daripada awal lagi boleh. Kalau gambar gunung, gambar laut, pantai, gambar pokok-pokok kayu, itu memang boleh. Tak perlu kecuali. Hak kecuali saat ni, hak bermasalah lah. Hak bermasalahnya gambar dia, iaitu gambar berhidupan. Benda-benda yang bernyawa. Hak tu, hak bermasalah. Hak bermasalah tu, hak tu dikecuali. Hak ni pun boleh juga. Itu dua. Yang ketiga, ulama-ulama yang kata boleh tu, ia kata sebenarnya Nabi SAW di peringkat awalnya memang dia nak hapuskan sungguh budaya ataupun tamadun syirik. Tamadun syirik, terutama gambar-gambar yang mari itu macam-macam bentuk dia yang tidak sesuai dengan agama Islam. Dan yang menggambarkan khurafat, tahyul, karung, tak ada kena macam tadi. Ada gambar kuda, ada sayap. Gambar kuda, ada sayap. Dan sebagainya. Hak lagu tu Nabi SAW nak hapuskan tu. Supaya segala sebab-sebab pemujaan terhadap hidupan benda yang bernyawa dihapuskan di peringkat permulaan. Sebab apa, kalau kita tengok di sini peringkat ni anjing tu pun tak boleh juga. Anjing ada dalam rumah, malaikat pun tak masuk. Ini menunjukkan satu peringkat. Dan Nabi SAW suruh bunuh anjing. Tadi kita sudah baca dia. Suruh bunuh anjing, suruh bunuh belakang. Dalam kebun kecil, kebun besar tu. Kebun kecil tu mana nampak lah. Kebun besar tu pun kena usaha cari. Ini di suatu peringkat, di suatu ketika dah. Lepas pada tu, dikecualikan juga anjing. Anjing untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang ternakan dan sebagainya. Itu pun dikecualikan juga. Ini menunjukkan di suatu ketika dahulu. Bila Nabi SAW nak kikih sesuatu pengaruh tu, pengaruh syirik ke, pengaruh Yahudi ke, macam-macam cara. Antaranya, dia tak boleh berlaku satu ketika. Pernah satu ketika tak boleh berlaku. Tetapi, kita tak boleh faham. Walaupun ramai ulama yang faham lagu tu, biar ke dia lah. Kalau kita nak pakai, jangan faham lagu tu. Tak boleh. Haram. Kalau pakai juga, haram. Ni nak ayah, awak kata boleh.
Apa alasan dia? Hak kata tak boleh tu, Imam Nawawi antaranya. Mengambil ke mana-mana. Tak boleh belakang dia. Baca sini tahun lalu. Memang lagu tu. Bahkan jumhur ulama dulu kata tak boleh. Walaupun pada kain, pada kertas, pada apa pun tak boleh. Termasuklah gambar fotografi ke apa ni. Hak filem ke apa tu tak boleh. Sebab apa dia kira buat juga tu. Hak kata tak boleh. Tak buat apa awak masuk filem lagi usaha pecek ke apa gitu gini. Tu buatlah tu. Walaupun tidaklah mengambil masa supaya lukis. Kita kata. Tapi buat juga. Gambar. Tak boleh belakang. Kalau tak pakai hak tak boleh gitu senang. Habis. Tak boleh. Masalahnya ni banyak. Keperluannya dan banyak, boleh kata tak boleh lari dah. Benda ni. Dan kita nak pergi kepada hak dalam apa maksud Nabi SAW sebenarnya. Apa maksud? Hak ni terbuka sampai kiamat pun. Ulama-ulama Islam, orang hak ngaji je boleh perhati semula. Tengok, kaji, tengok. Jadi kena perhati. Jangan mana dok bergantung kepada hak dulu saja, tak boleh ubah dah. Hak tu ke mana-mana pun. Tak boleh ada khilaf dah. Padahal daripada awal lagi sudah ada khilaf. Ada yang kecuali hak ni. Mana ada lah tu. Hak dikecualikan itu yang bernyawa lah. Kalau hak tidak bernyawa tak perlu kecuali. Memang boleh sama-sama ada. Dulu kemudian pun memang boleh. Gambar pokok kayu tu. Hak tak bolehnya. Hak duduk khilaf. Hak ada dalam hadis illa raqman fi thawbin itu. Gambar yang bernyawa. Hak gambar yang bernyawa ni. Ulama-ulama kemudian ini. Mana dia fikir, kaji pula. Kita tengok banyak perkara ni. Maksud Nabi SAW sebenarnya dia nak kikis syirik tu. Orang kafir kan, dia buat. Cuma tengok kita ni lah, kita pun buat lagu tu juga. Ini tak tanya. Sebab tu kena beringat, kena faham molek. Nak pakai pun. Nak kata harus pun. Kena guna molek, akal molek. Jangan melarat. Misalnya buat patuk, tugu ke apa, pergi letak bunga ke apa, tafakur sikit. Tafakur. Yalah lah tu. Tidak semua. Tapi gitu keadaan. Supaya dengan orang kafir buat. Dan orang kafir dia buat ni gambar saja, gambar di kertas. Dia gantung bunga situ mana mati dah ataupun dia nak memuliakan seseorang. Itu betul pemujaan. Boleh jadi dipuja seseorang. Nabi SAW nak kikis hak tu. Sebab dia nak menegakkan tauhid tu, nak tanam tauhid tu sekemah-kemahnya. Buat tu semua. Selama ni memang sudah ada di zaman Nabi SAW sebelum pada dia pun lukis gambar ni sudah ada patung ke apa sudah ada orang pandai ada ukir ke apa ni. Dia nak hapuskan semua di peringkat permulaan sama pun Nabi SAW dia kuat mula-mula. Semua tak boleh. Supaya dengar lah siapa ke terpayah tu pun dia suruh kata payah. Padahal kemudiannya kan hukum jadi lagu lain. Begitu juga lain-lain. Nabi SAW suruh misal ni papa. Ada dalam hadis. Papa misal ni. Ataupun cukur misal. Itulah yang dipegang oleh ulama-ulama Hanafi pakai ni pun. Pasal apa? Tak siwis rupa dengan Yahudi. Pasal Yahudi, misal dia panjang. Begitulah hak lain-lain. Baru ni, kita sudah jumpa kan? Baru je. Orang Yahudi tak pakai dye. Tak pakai pewarna rambut. Nabi suruh. Jangan serupa dengan pokok tu. Kita pakai pokok kita. Banyaklah. Kalau dia tak siwis rupa tu, dia akan buat lagu tu. Cara dia. Tetapi kalau kita perhati, hak orang puja ni dalam dunia ni bukan benda hidup yang bernyawa saja. Tak. Hak orang puja. Pokok orang puja. Pokok Christmas. Pokok bu, orang-orang Buddha. Pokok Tulsi, orang-orang Hindu. Dia ada pokok-pokok suci dia. Ada di rumah dia, kalau tak ada pokok tu pun dia buat. Dia buat replika dia. Dalam cermin kau dia buat ataupun gambar dia saja. Cukup dah bagi pokok dia. Kalau buat lagu tu adakah? Kalau berlaku di zaman Nabi lah, adakah Nabi SAW akan benarkan orang letak dalam rumah dia? Orang Islam? Sesuatu pokok yang dipuja oleh mana-mana orang? Tentu sekali kita kata dia. Bukan dia nak khususkan dengan hak bernyawa atau tidak bernyawa. Hak dia nak hapuskan syirik. Hak tu pun syirik juga. Hak dia nak hapuskan syirik. Tapi hak biasa berlaku di zaman itu ialah yang bernyawa. Manusia. Gapo-gapo kuda kau gapo ke yang bernyawa yang dipuja. Apa ni?
Dewa gajah ke? Orang panggil Ganesh. Dewa gajah. Bom. Lagu tu juga. Pada masa tunya, yang bernyawa. Ular ke, kita kata, yang bernyawa. Tapi kalau yang tidak bernyawa pun dipuja, tak boleh juga. Orang Jepun puja matahari. Apa kita letak gambar matahari besar dalam rumah kita. Kalau kita nak lukis gambar matahari biasa, di tempat kita yang tak terfikir pun nak memuliakan tu, dan kita pun tak ada buat gambar apa. Tak apa, tapi cuba bayangkan. Dalam masyarakat Jepun, kita pun buat serupa dengan dia. Dalam keadaan itu boleh ke dia? Tentu tak boleh. Padahal matahari itu bernyawa ke? Pokok kayu dia bernyawa ke? Tidak bernyawa. Tapi tetap tidak boleh. Pokoknya hak jadi masalahnya apa sebab? Disimpan benda tu, dilukis benda tu, diukir benda tu, dibuat replikanya apa? Apa motifnya? Didorong oleh perasaan apa? Perasaan memuliakannya, memujanya, melebihkannya, mengagungkannya. Hak tu hak tak sih. Gapo-gapo? Kalau tak ada maksud tu, dalam rumah kita ada akuarium. Ada cermin. Bubuh ikan dia. Pas nak jaga ikan ni payah. Mampu. Tak kena gaya dosa kita. Ada pilihan lain. Ada yang buat dengan plastik pula. Ikan macam-macam warna. Boleh buat. Klik-klik pula dalam tu. Tu kita tak payah cara. Dia tak payah beri makan. Pas ikan tu bukan setakat gambar. Ada toko kan tu. Kecil-kecil tu toko kan tu. Tapi kita tidak puja, tidak anggap. Cuma sebagai perhiasan. Tapi apa kita? Orang boleh kata. Dah kapal, biar air laut sajalah. Takkan air laut nak terumbu karang saja. Ada dalam laut tu. Nak royak kita, nak tunjuk kepada kita. Dalam laut ni orang pergi tengok. Orang pergi tengok. Takkan terumbu karang saja dengan air laut tu. Dia akan apa juga sutungnya, ikannya, gaponya akan apa. Hendak nak menggambarkan hal tu lah. Betul-betul menggambarkan hal tu. Ada. Ni lah. Bukan dengan maksud pemujaan kau gapo kau. Tak. Tak ada terfikir, tak ada terletah. Hal tu. Bahkan untuk tadi. Untuk hiburan, untuk suka, untuk perhiasan. Dia kata tak apa. Nabi tak say tadi tu. Nabi ni banyak kalau dia tak say. Dia orang zahid. Untuk umum, orang Islam umum ni. Untuk orang Islam umum ni lagu mana? Orang ramai-ramai. Memanglah molek. Kalau kita tak tahu, lagi molek, tak tahu lah. Tapi kepada hak nak, apa jalan dia? Apa cara dia? Kita kena tahu sebab hak asal. Hak duduk bahas dulu tu, gambar hak tetap gitu. Sekarang ni gambar bergerak kamera, video ke apa. Tak mengajar lah kita. Benar? Pasal orang tak boleh tengok dah lah. Tak boleh tengok. Pasal apa? Bergerak dah ni. Lagi hidup lagi daripada gambar hak tetap aku palan luar ni. Tak boleh juga. Sebab apa? Setara hak senyap tu pun tak boleh. Hak sekerak tu pun tak boleh. Lepas tu macam-macam pula kita tengok di antara orang yang kata tak boleh ni. Kan dalam kitab-kitab tu, dia bahas panjang pun. Kadang yang kata, kalau gambar yang lengkap satu orang tu baru tak boleh. Ada yang kata tidak. Kira-kiranya manusia tak boleh hidup. Misalnya sekarang ni. Sekarang ni ada kau orang boleh hidup sekarang ni. Kalau tak ada kaki boleh hidup. Tapi kalau sekarang ni tak boleh hidup. Tu tak apa. Siapa bahas benda-benda lagu tu? Sebenarnya tak ada kena-mengena. Sebab apa? Dia tengok hadis tadi lah. Allah SWT kata, kamu hidupkan. Hak kamu buat ni dah padah sangat. Kamu bubuh nyawa. Nak bubuh nyawa lagu mana? Lepas tu, ada kau hak Tuhan buat dalam dunia ni bubuh nyawa sekarang ni? Ada. Tak ada. Orang tak hidup sekarang ni. Gambar pasport ke pun. Dia kata tu tak apa. Tapi sebenarnya, dia tidak pergi kepada poin sebenarnya. Apa maksud? Maksudnya nak mengikis syirik. Tu. Syirik ni dalam macam-macam bentuk. Tak fail lah. Kalau sebagai kenangan, gambar. Banyak perkara tak boleh ambil gambar kan? Kalau nak tahu penjenayah gitu gini. Tapi orang-orang yang kata tak boleh pun dia kata tu dikecualikan. Lagu-lagu tu dikecualikan. Dikecualikan. Jadi mana soalannya kedai gambar kau gambar tu boleh ambil untuk tu sajalah. Hak lain-lain tak boleh. Kamera kita pun untuk tu sajalah. Untuk peristiwa saja. Kalau kereta kita belanggar kau, kepek setara mana kita ambil gambar. Tapi orang tak boleh ada kena lari. Ya kita kata gini ni dah. Jangan terbang main. Sebab ada orang pakai lagu ni. Dah pakai lagu ni Anas sendiri tengok. Dan kita boleh tengok Pahlawan ni pun. Kebanyakan ulama kalau di India Pakistan tak boleh gambar. Tapi Anas tak tahu tu. Tak ikut. Sebab apa? Ketinggalan dia. Ketinggalan.
Dia nak pakai, dia ada dalil dia ni, ramai ulama duduk alik dia ni. Tapi tidak sesuai sekarang ni. Tidak praktikal. Sebab tu kalau kita tengok gambar, tapi lah ni sudah berubah dah juga dia pun. Cuba tengok dalam internet. Gambar Darul Ulum Deoband dulu tak sih. Dulu kosong ya. Bangunan tak ada orang. Lah ni ada dah gambar orang ada. Tak apa dah tu. Dia berasa ketinggalan sebab kalau kita tengok dalam internet ni kan, duduk bahas tu hak sesak-sesak ni. Hak betul ni tak sih. Pasal apa? Si berusaha kok digambar tak dia lah. Dah tak boleh. Ni boleh gerak nak gambar video ni lagu mana? Jadi tak boleh nak bahas buat-buat yang sesak. Demo tu duk menguasai keadaan dalam apa ni internet. Buat-buat berilwi, buat-buat ji'ah, buat-buat tu. Hak ni kakak digambar. Tengok ketinggalan. Tak boleh pakai hak tu, tak boleh pakai. Sampai sekarang ni tak boleh pakai. Bahkan pendapat pak tidak ramai dulu, minoriti dulu. Sekarang ni lebih sesuai. Hak tu lah hak Yusuf Qaradawi kata. Berapa banyak suatu ketika dulu pendapat jumhur. Kemudian tidak sesuai hak tu. Pendapat hak ganjil satu ketika dulu. Hak tu lebih sesuai. Dia sendiri pun kata. Betul. Ana setuju dengan dia. Dengan dia hak tu betul. Dia pun kata gambar ni tak apa. Masalahnya bukan gambar sekarang ni. Bukan sekadar gambar. Tu robot tu lagu mana? Kalau tak saya buat kejadian serupa dengan kejadian Allah. Serupa dengan orang duk jalan. Dia bui. Robot dalam kilat tu. Tak letak barang tu. Kakak tu. Nak buat tu. Dalam kilat. Tak boleh pakai. Sebab apa? Serupa dengan kejadian Allah. Macam mana hidup. Lagu tu macam mana nak maju. Kita milik robot tu. Walaupun dalam rupa orang. Dia sebagai kuli kita. Sebagai hamba kita. Suruhan kita. Bukan dia sebagai Tuhan. Kita tidak memuliakan sikit pun dia. Tak ada berasa apa-apa pun. Hak mungkin akan berasa dia tu hebat. Hak tu orang cakul kali. Kita hak cukup faham ni tak ada apa-apa berasa. Hak tu lebih pada tokoh dah tu. Bergerak. Apa hal lagu tu tak boleh ke dia? Lagu mana? Lagu mana? Kan lagu tu kalau kita pergi negeri orang kafir dia buat dalam rupa orang kita tak berurusan lah. Jual tiket misalnya. Orang keluar tiket bukan 10 orang kan. Hello gitu misal. Kita tak siap ni. Lagu mana? Ketinggalan kita. Tak boleh. Hak tu semua boleh. Hak tak bolehnya kalau ada maksud pemujaan. Atau ia menyerupai golongan yang puja benda tu. Dalam masyarakat tu. Kalau dalam masyarakat lain yang tak ada fikir, tak cerita tu. Tak apa. Tapi bukan makna kita kata gini ni. Maknanya nak mendorong orang biar boleh tafakur depan tubuh ke apa. Tu cerita lain hak tu. Dan kita kata boleh gambar ni. Maka boleh lah. Orang-orang hak marah ni, hak tak sini dia kata. Dengan sebab, demo lah benarkan gambar ni lah. Ada gambar telanjang lah macam-macam. Itu cerita lain. Tu. Kita tidak kata hak tu boleh. Kita tidak kata hak tu boleh. Hak boleh dalam batas dia yang boleh. Hak nak telanjang, hak nak buka aurat orang Cina ke apa tu. Memang tak boleh lah tu. Tak boleh. Tidak gambar pun. Gambar kau tak boleh. Dia kena faham situ. Jangan duduk campur aduk. Jangan duduk campur aduk. Ni buat dengan sebab ni berlaku benda-benda gini. Itu cerita lah. Sebab nak guna komputer, nak guna gapo lah. Hak tak molek. Wadah hak molek. Wadah tak selalu guna lah hak tak molek tu. Supa juga ni. Maksud Nabi SAW sebenarnya lagu mana? Dan dia tidak khususkan dengan hidup pan. Tapi kalau kita tengok sini hidup pan. Sebab apa? Pada masa tu, sekeliling dia di mana-mana pun duduk puja benda-benda. Begitu juga pada pendapat kita lah. Kalau negeri Terengganu dia ada penyu besar. Bukan dengan maksud puja. Tapi setengah orang dah tak say, tu besar benar dah tu. Setengah orang dah tak say. Tak apalah tak say, kau boleh. Ni kena wayak kalau no. Lagu mana? Iaitu kita tak ada puja apa-apa. Ini satu tarikan pelancong. Orang ramai begini. Sebab nak tengok benda ni. Benda ni kita kena jagalah. Itu maksud kerajaan. Kena jaga, kena lindungi. Biar jadi tarikan sama-sama. Orang jadi nak mari. Jangan sampai satu hari tak ada dah penyu ni. Jadi ada patung tu saja. Boleh katuk lah. Kan lagu tu dah. Tak ada gapo. Begitu juga. Gambar-gambar patung-patung ni. Ada sekuk kan? Sekuk kambing. Sekuk biri. Sekuk badak. Ada di gambar tu. Begitu juga beledar tu kan?
belda kancil, belda burung. Tak apa, tu tak ada maksud puja ke apa. Kita ambil makan. Kalau ada maksud puja tak boleh. Maksud puja tak boleh. Ataupun menyerupai. Di situ orang puja gajah. Kita buat ambil gajah. Tak boleh. Kita ambil gajah, buat gambar gajah. Tak boleh. Hak Nabi SAW tak say dia alih, dia suruh alih tu, dia memanglah dia tak say dunia. Dia tak say terikat dengan dunia, tak say terfikir dunia, tak say lah. Tapi tidak bermakna hak Nabi tak say tu, benda tu kita boleh buat kesimpulan haram selalu. Banyak kan lagi benda lain. Hak dia tak buat, lepas tu kita buat, tak apa. Ini dari segi perbahasan hak ni lah. Kemudian kalau kita tengok di sini perbahasan ni boleh katakan Imam Nawawi dia pakai dohai hadis ni, dia pasti boleh berlaku haram berlaku. Haram lah. Pasal apa? Tengok kepada ancaman yang berat. Ancaman yang berat tadi, hak Nabi kata tadi ada dua perkara. Orang-orang yang dibuat gambar. Orang-orang yang dibuat gambar. Kalau dia suka, kalau dia berasa, siapa dia ni orang jadikan Tuhan dah satu-satu mereka. Orang-orang ni sedang diseksa dalam kubur ni. Betul. Sebab dia bukan Tuhan. Dia suka. Tapi kalau Nabi Isa, apa salah dia? Orang buat gambar dia, orang buat patung dia, takkan dia diseksa? Tak ada kena-mengena dengan dia. Siti Maria tadi. Gambar Siti Maria. Dia tak, apakah dia nak lagu tu? Tapi macam mana kita nak halal? Benda yang berlaku ni takdir Allah SWT. Orang ni dia anggap sebagai Tuhan. Bukan semua orang dia anggap sebagai Tuhan. Tetapi berjuta-juta orang tu yang anggap Nabi Isa tu Tuhan. Dia buatlah gambar dalam gereja dia tu. Adakah Nabi Isa diseksa? Tak ada kena-mengena dengan dia. Yang diseksanya, kalau yang disembah, dia memang suka. Yang kedua, orang yang buat gambar ni, gambar lagu-lagu tu. Dia buat gambar Nabi Isa, dia buat gambar Tuhan lah. Dia anggap Tuhan oleh agama-agama tertentu. Buat gambar Buddha, buat gambar Krishna misalnya. Lepas tu, orang duk beli hak tu, pasal di rumah dia. Tempek di rumah dia gambar. Hak lagu tu tak ada. Yang merupakan lambang ataupun tanda agama. Tanda agama. Yang dipuja oleh orang-orang tertentu. Hak lagu tu. Orang yang buat pun, dengan maksud, bila orang ambil dia, orang pun puja. Susuk jari depan tu 10. Puja. Hak lagu ni, hak diseksa. Tapi kalau lah gambar anak kita ke siapa-siapa ke, tak ada kena-mengena ya. Siapa dia pujanya? Hak ni gambar tu, walaupun gambar tu dia tak tangguh nak lakoh tu. Dia tak tangguh nak lakoh. Hak gambar-gambar saat ni, hak gambar Sri Rama ke, Krishna ke, gambar Yesus ke, dia tak akan ahli agama. Dia tak akan lakoh. Itu makna memuliakan. Kalau kita je. Sebab itulah, gambar-gambar tadi bila Aisyah buat turun, lasir tadi dia potong-potong, dia buat sampul batal, Nabi duduk. Padahal ada gambar-gambar tu, lasir tu, gambar masih ada. Di sini isyarat kepada kalau kita tidak memuliakannya, kita buat dia ni biasa. Tak apa. Kalau kita buat dia ni sebagai biasa. Di kaisah kita ada, kita pergi mandi, masuk bilik air, tak ada rasa mulia sikit abu. Tak apa lagu tu. Di kain lepas kau gapok misalnya kita kata. Kita tak ada kata, patut ni masuk. Supaya kalau nama Allah kita beringat. Cici. Kita pecah kau. Tapi kalau ni tak ada sakot sikit abu, kita masuk. Gambar kuda kau, gambar apa kau di kain tuala kita, tak nak sakot gambar. Lepas tu gambar di kain tuala tu, bulu kain tuala tu dia timbul tu. Timbul. Lagu mana? Hak ni, hak kata boleh duduk khilaf ni, dia kata hak ni betul, tak boleh, tak timbul sikit pun. Kalau timbul sikit pun ada bayar sikit, tak boleh. Sebenarnya dia tidak pergi kepada poin yang semua. Apa maksud? Dengan maksud memuliakan, pemujaan, ada usul tu. Bila tak ada tu tak apa. Tapi kalau orang nak pegang lagu ni, boleh juga. Pegang, tak apa. Kita pun tak kata ke dia, tapi jadi susah. Susah. Cakap cari baju anak kedai tu dah. Tak ada, kosong. Pakat tak beli, klik saja. Tapi kalau nak buat juga, boleh, tak ada apa. Ada gambar sikit pun tak boleh dah. Pasal apa? Ada gambar sang kancik situ. Misalnya kita kata, gambar sang kancik tepi baju tu, tak boleh dah.
Susah. Kita tidak buat diri baju. Nak beli baju ada. Takut malaikat tak masuk dalam rumah. Malaikat tak masuk dalam rumah. Bila dilarang, pada ketika tu bila diharamkan, memanglah tak suka. Supaya anjing. Ketika dilarang tu, orang langgar, memanglah malaikat tak masuk. Tapi bila dibenarkan, ada sebab-sebab yang mengharuskan, tak apa. Tidak ada halangan tu. Dia ada masa-masa tertentu. Dalam keadaan tertentu. Bukan dalam semua keadaan. Secara mutlak begitu tidak. Kalau tidak, lagu mana sahabat-sahabat duduk pewa anjing ke apa tu dalam rumah? Lagu mana kita nak kata? Ini menunjukkan hak kata tak masuk ke apa ketika haram. Ketika Nabi larang. Bantah hak Nabi larang tu nak. Lagu tu nak akibat dia. Dosa. Tapi bila diharuskan dari segi agama, tak ada sebab yang mendorong kepada haram, tak ada. Tak apa. Malaikat tu ada lah pula. Tapi kita kena mengingat ke mana-mana pun. Benda-benda ni dia boleh membawa kepada syirik. Tak kena gaya. Benda-benda ni, orang kafir tu tidak semestinya patung. Hak dia sembah tu, gambar biasa ni pun dia sembah. Kena beringat. Jangan sampai gitu. Kita orang Islam. Agama kita ajaran pokok dia utama dia tauhid. Tengok dengan kelalaian kita, subuh tu pun pergi duduk tafakur. Tengok. Itu kelalaian. Bukan gambar. Subuh. Kita buat tak tahu mudah-mudah. Itu akibat dia. Sebab tu, tak boleh. Tak usah buat lah. Tapi kalau semata-mata untuk ingatan, untuk menarik perhatian, kalau gapo-gapo kita kata, masing-masing lah orang kata, dia berkhilaf. Ada orang kata boleh, itulah alasan dia. Orang kata tak boleh, ada juga alasan dia. Cuba kita tengok, kalau ada satu buku, orang belajar bahasa Arab, yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi kuat juga tu. Tak boleh gambar. Tak boleh. Supaya dengan India, Pakistan. Arab Saudi. Dia ada dalam buku tu dia buat mana? Dia kerak kepala. Kalau gambar kan, nak suruh mudah, nak kata ini anjing, ini gajah, ini gini-gini, dia kerak. Sebab kalau kerak kan tak akan hidup. Dia pergi situ. Tak mungkin kalau putus lagu tu, gambar singa ke, ataupun harimau ke, kalau putus, tak mungkin hidup. Dia kerak. Ataupun dia buat bitik-bitik, dia tidak buat sempurna. Kalau tidak buat sempurna lagu tu, macam mana nak tahu rupa dia yang sebenar? Terutamanya budak-budak, misalnya. Dia nak tahu lagu mana rupa sebenar. Dah kita ubah dah. Ubah tu kenapa? Kerana dia takut saat ni lah Tuhan bebankan dia suruh bubuh nyawa. Tapi kalau sudah memang tidak boleh nyawa, nak beban apa? Nak suruh bubuh nyawa kan? Memang tak boleh menyawa. Dia bawa pergi kot tu, jauh pergi tu ya. Tapi nak mana? Hak faham lagu tu pun ulama-ulama ramai juga lagu tu. Biar dia lah. Tapi benda ni kot mana-mana pun masih khilaf. Sekarang ni orang banyak guna. Kita tak sih tak aku. Lepas tu orang buat kan, landscape apa dia ada ketika dia buat pertunjukan tu kan. Hak ni daerah ni. Ni daerah tempat kita pada buat juga. Daerah ni. Setengah-setengah tu dia buat hutan. Hutan. Adalah hutan tu ada negeri. Adalah monyet, adalah lutung, orang duduk bergayu dah. Adalah kata kan, kalau tak akan buat, tak akan hidup. Takkanlah hutan tu pokok kayu saja ada. Adalah benda-benda lagu tu di kawasan. Kalau hutan tebas tawan ni ada benda lagu ni, dia nak tunjuk. Tak ada puja ke apa-apa. Lepas tu sudah kan, apalah buat lain pula. Tahun depan, nak tanding pula. Tak tu je. Dia nak menggambarkan suasana ataupun tempat tu. Lagu man. Untuk belajar. Orang belajar di hospital ke apa, doktor-doktor ke apa. Lagu tu tak boleh lah. Sebab apa? Satu lembaga orang tu. Lembaga orang, palsu lah. Plastik ke apa dia getah ke dia buat. Satu rupa orang. Dia nak belajar, nak foto, nak kerak, nak belah lagu mana. Dah tak boleh. Hak tu tokoh tu. Hak tu bukan gambar. So, lepas tu dia kedap-kedap. Dia nak letak baju. Dia letak baju. Kan ada patung juga. Bukan maksud puja ke apa. Tak ada ke apa tu. Nak letak baju je. Tengok nampak bergaya. Letak baju ni. Apakah? Sekarang tu. Kalau kita kata tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Bukan setakat tu. Gambar video dia pun tak boleh.
Gambar biasa, fotograf. Pun tak boleh. Mengikut orang kata tak boleh. Kan? Banyak cara tu susah. Mana? Memang tak susah. Nak senang. Nak senang. Sebab gambar kita ajar nak senang. Boleh senang lagu tu. Tapi kalau ada orang nak susah, kita tidak layan. Ada juga ulama orang kata lagu ni. Allah. Masing-masing lah. Tapi jangan katalah, kamu kat aku tak boleh katalah. Masing-masing. Cuma, kalau dalam rumah, anak sendiri walaupun kata gitu, tak ada benda tu, tak ada. Walaupun kata lagu tu, setengah-setengah orang dia buat. Arnak lah dia beli kedai tu kan, untuk main tak ada, kita tak boleh. Tak benar. Cuma kita royak ni dari segi hukum. Orang ramai ni orang tidak suka. Kita tak suka lagu tu. Dalam kereta kau nak letak burung serindik tu. Patung burung serindik tu. Tak usah. Tu lebih baik. Lebih selamat. Tak usah. Dalam rumah pun kalau ada lagu tak usah. Tu lagi baik. Tapi nak royak jalan. Orang kata boleh. Dengan sebab itu, ada orang pergi ke rumah Hamka. Nuh di Indonesia tu. Dia royak sendiri kepada anak. Di lamai rumah dia tu dia ada patung seni ukir. Padahal dia seorang ulama. Kita jangan mudah kata dia ulama dunia, dia tak takut Tuhan. Jangan mudah kata. Boleh jadi kadang-kadang orang alim dia sengaja buat. Dia bukan nak anda, tapi dia sengaja buat. Dia tu hidupnya penuh sepanjang hayat untuk Islam lah, kita kata buat kerja Islam, nulis untuk Islam, tarik orang pada Islam, nulis. Kalau kita nak fikir, nulis pun tak ada dah masuk, nak gafo pun tak ada dah, suka tapi dia ada maksud. Dia nak ubah. Sengaja dia pakai topi setuju. Hamka tu kan, dia pakai topi setuju kan. Sengaja. Tengah-tengah orang tu kata tak boleh. Dia nak wayak satu-satu lah tu. Kita kena faham gitu. Jangan kita kata, tuduh dia jangan. Tak boleh. Mudah-mudah gitu. Nak tuduh. Masing-masing ada peranan dia. Ada jasa dia. Ada fikiran dia, pendapat dia sendiri. Ada cara dia sendiri. Tapi semuanya berusaha untuk menegakkan Islam. Itu yang penting. Itu yang mana. Wallahu a'lam. Akhirnya.